Media sosial semakin mempengaruhi kehidupan generasi muda pada masa kini. Ia juga menjadi media utama untuk mereka berkomunikasi dan mendapatkan maklumat. Namun, ia juga turut membawa cabaran dalam isu kemasyarakatan seperti keruntuhan akhlak, penyebaran budaya negatif dan maklumat palsu. Generasi muda yang masih membentuk jati diri mudah terpengaruh dengan kandungan yang tidak beretika. Oleh itu, pengaruh media sosial haruslah diberi perhatian kerana ianya boleh menjejaskan perkembangan tasiah dan kesejahteraan masyarakat. Seterusnya, kita masuk kepada bahagian objektif kajian. Terdapat dua objektif dalam kajian ini, iaitu yang pertama, meneliti konsep dan prinsip media sosial yang digariskan oleh syarak, dan yang kedua, menganalisis faktor penyebab serta kesan penggunaan media sosial terhadap pemikiran dan tingkah laku dalam kalangan generasi muda. Baik, saya terus pada soalan yang ingin ditanyakan. Apakah prinsip-prinsip penggunaan media sosial bagi menurut agama Islam? Okey, prinsip-prinsip penggunaan media sosial dalam Islam ni yang pertama sekali kita perlu menjaga adab akhlak. Seperti mana kita tahu bahawa pada zaman sekarang ni ramai di kalangan masyarakat yang kurang berakhlak di dalam media sosial, seperti mereka menggunakan bahasa yang tidak sopan dan juga memaki hamun YouTuber ataupun TikTokers dalam media sosial lah. Baiklah, saya teruskan kepada soalan yang kedua. Disebabkan banyak kesan negatif yang berlaku kepada masyarakat pada masa kini, jadi apakah faktor dan cara untuk mengatasi masalah ini menurut perspektif Islam? Jadi terima kasih kepada saudara Faris atas soalan yang benar tadi. Jadi antara faktornya adalah iaitu kurangnya kesedaran agama dan juga nilai etika ataupun adab dan akhlak yang di masyarakat. Kerana kita ketahui bahawa dalam media sosial sekarang banyak berlaku ketidaksopanan, iaitu seperti memaki hamun ataupun kata yang kurang sopan dah. Dan juga satu lagi hal yang paling besar adalah, masalah yang paling besar adalah berkaitan aurat di kalangan wanita lah kebanyakannya. Jadinya ini perlu diberi kesedaran yang penuh lah oleh ibu bapa ataupun guru-guru. Okay? Jadi cara mengatasinya pula adalah ibu bapa perlulah mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang lah, iaitu mementingkan agama dan diri mereka dan juga tidak membiarkan mereka bergaul dengan rakan-rakan yang tidak elok di luar sana seperti saja biasanya. Baiklah, terima kasih kepada saudara Syami. Media sosial dalam perspektif Islam ialah dilihat sebagai alat yang boleh membawa kepada manfaat yang besar jika ia gunakan dengan betul. Ia boleh menjadi medium dakwah yang efektif untuk menyebarkan ilmu, ayat Quran, hadis serta nilai-nilai murni Islam kepada masyarakat. Sabda Rasulullah SAW yang bersabda, "Sampaikanlah kepada dariku walaupun satu ayat." Riwayat Al-Bukhari. Islam menggalakkan komunikasi yang beradab, menjaga aurat, mengelakkan penyebaran fitnah, gosip dan berita palsu. Penggunaannya harus selaras dengan etika Islam seperti berkata baik, menghormati orang lain serta menghindari unsur-unsur yang boleh merosakkan akhlak. Namun jika ia disalahguna, media sosial boleh menjadi punca dosa. Ia boleh melalaikan daripada ibadah, mendorong kepada riak dan ujub, menyebarkan maksiat serta mencetuskan perpecahan antara satu sama lain. Oleh itu, Islam menekankan niat yang betul dalam menggunakan media sosial, iaitu untuk kebaikan dan bukan untuk keburukan. Segala perbuatan dalam media sosial perlu dipandukan oleh prinsip amar ma'ruf dan nahi munkar.
agar selari dengan ajaran Islam. Akhir sekali, media sosial bukanlah haram dalam Islam, tetapi ia adalah alat yang bergantung kepada cara bagaimana ia digunakan. Jika ia digunakan dengan betul, ia boleh mendatangkan pahala, dan juga ia boleh mendatangkan dosa sekiranya ia digunakan dengan cara yang salah. Saya akan memberikan beberapa poin ataupun isi-isi tentang faktor penyalahgunaan media sosial. Yang pertama ialah kurangnya kesedaran agama dan nilai etika, di mana ramai pengguna media sosial pada zaman sekarang tidak memahami hukum hakam agama baik daripada segi penjagaan aurat ataupun pemakaian, dan ada juga yang tidak mengambil berat tentang adab berkomunikasi. Antara contoh yang boleh saya berikan iaitu ada segelintir masyarakat pada zaman sekarang sanggup memuat naik ataupun mengupload video yang tidak sopan ataupun ada unsur-unsur lucah, dan ada juga yang menggunakan akaun fake semata-mata untuk menyebarkan berita palsu ataupun fitnah, baik di ruangan komen ataupun postingan mereka sendiri. Dan bagi isi yang kedua iaitu pengaruh rakan sebaya dan budaya yang popular, di mana pengguna mudah terikut dengan selebriti ataupun rakan sebaya yang tidak patuh dengan hukum hakam Islam, iaitu hukum syariah lah. Nah, seperti contoh yang boleh saya beri, ada yang sanggup meniru fashion yang dibawa oleh budaya barat dan mengikut trend-trend yang mempunyai unsur-unsur negatif, seperti mana kita lihat yang viral iaitu velocity, yang adalah salah satu trend yang tidak sopan bagi pendapat saya lah. Dan menurut perspektif syariah pula, Islam telah menyarankan kita untuk memilih rakan yang baik dan menjauhi segala benda ataupun budaya yang bertentangan dengan aspek syariah sendiri. InsyaAllah kita akan bertanya kepada Abang Mak dua soalan berkaitan dengan kajian kita, iaitu media sosial. Soalan yang pertama, Abang Mak. Ya. Mengapakah pembaziran masa melalui media sosial dianggap sebagai satu kesan negatif menurut perspektif Islam? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pembaziran masa melalui media sosial kita boleh anggap ia sebagai kesan negatif kerana ia bertepatan dengan Al-Quran yang Allah berfirman, wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kelalaian. Jadi apabila mereka menggunakan media sosial pada bukan turuk yang baik, pada bukan jalan yang baik, pada permainan gamenya, pada melihat Instagram, TikTok dan sebagainya, sehingga melewatkan waktu solat, contohnya melewatkan ibadah-ibadah yang lain, ataupun sampai melupakan ibadah-ibadah yang lain walaupun bukan kefarduan seperti baca Al-Quran. Tetapi bila sampai je tahap khusr, lalai itu, maka kita digolongkan sebagai orang-orang yang lalai, orang-orang yang rugi, orang-orang yang mana memberikan kesan negatif kepada media sosial ini. Okey, soalan yang kedua, apakah panduan syariah yang perlu dipatuhi oleh umat Islam dalam menggunakan media sosial? Jadi Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sesungguhnya kita ini umat-umat yang terbaik di kalangan, nak dibandingkan dengan para nabi yang sebelum. Kerana apa? Kita ini ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita mengajak orang buat baik dan mencegah kepada kemungkaran. Kenapa saya memberikan dalil itu? Kerana di dalam media sosial, di dalam dakwah ini pelbagai bidang dia. Ada orang dakwah dengan suara yang merdu, ada orang dakwah dengan ilmu yang tinggi, ada orang dakwah dengan salah satu media sosial. Dia pandai dalam menyebarkan Islam itu, dakwah itu melalui media sosial. Contohnya Instagram, sekarang orang buat gambar-gambar yang estetik contohnya, dan menuliskan ungkapan rangkaian kata yang cantik. Jadi sebenarnya di situ juga satu panduan syariat yang kita boleh bawa bagi menjentik hati-hati orang. Dengan kita mengajak baik, cegah keburukan. Ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, juga menggunakan media sosial. Ya, betul. Okey, yang pertama, penyebaran fitnah dan berita palsu. Media sosial sering menjadi tempat penyebaran berita tanpa sumber rujukan ataupun sumber yang sahih,
Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seseorang fasik membawa satu berita, maka selidikilah. Yang kita dapat fahami daripada ayat ini, sesuatu berita harus diselidiki bagi mengelakkan sebarang fitnah dan perbalahan antara satu sama lain. Okey, yang kedua, riya dan ujub, iaitu menunjuk-nunjuk. Ramai dalam media sosial menyiarkan pelbagai berita ataupun khabar tentang harian mereka dari segi pekerjaan, amalan dan bakat yang terpendam. Hal ini akan menimbulkan sesuatu dalam hati yang dinamakan ujub, iaitu perasaan bangga dengan diri sendiri apabila diberi like ataupun komen yang positif daripada orang-orang lain. Dalam hadis ada mengatakan, riya yufsidul ibadah kama yufsidul khal al-asal, yang bermaksud riya merosakkan ibadat sebagaimana cuka merosakkan madu. Yang ketiga, pembaziran masa. Ramai yang meluangkan masa berjam-jam di media sosial tanpa arah tujuan ataupun tanpa manfaat, sedangkan Islam sangat menitik beratkan tentang masa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, wal 'asr, demi masa, dan dalam Al-Hadis Al-Qudsi yang mengatakan, la tazulu qadamu 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'alu 'an 'umrihi fima afnah, yang bermaksud tidak akan berganjak kaki seseorang pada hari kiamat kecuali dia akan ditanya tentang umurnya, di manakah dia menghabiskannya. Panduan syariah dalam penggunaan media sosial. Dalam Islam, kita digalakkan menggunakan media sosial untuk niat kepada kebaikan. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, setiap amalan itu bergantung kepada niat. Jadi kalau kita nak gunakan media sosial, niatlah untuk kebaikan, seperti contoh berkongsi ilmu dan menyebarkan dakwah. Selain itu, kita juga perlu menjaga aurat dan maruah ketika bila post sesuatu di media sosial. Allah berpesan dalam surah An-Nur, wanita yang beriman perlulah menjaga aurat dan memelihara kehormatan. Dan akhir sekali, gunakan media sosial ini untuk seru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, seperti yang disebut dalam surah Al-Imran. Jadi gunakan media sosial ini sebagai alat untuk menambah pahala dan bukan di sebaliknya. Wallahu a'lam. Akhir kata, pengaruh media sosial terhadap generasi muda amatlah besar. Namun penggunaannya mestilah berpandukan syariat Islam yang menekankan prinsip akhlak, tanggungjawab dan niat yang ikhlas. Media sosial harus menjadi alat untuk menyebarkan kebaikan ilmu dan dakwah, bukan platform untuk riak, fitnah atau pembaziran masa. Dalam Islam, setiap perbuatan dinilai berdasarkan niat dan kesannya terhadap individu serta masyarakat. Oleh itu, umat Islam dituntut menjaga adab, mengelakkan penyebaran berita palsu, menghormati maruah orang lain dan menggunakan masa dengan bermanfaat. Firman Allah dalam surah Al-Hujurat dan surah Al-Asr serta hadis Rasulullah SAW memberi panduan yang jelas bahawa penggunaan media sosial mestilah bertujuan memanfaatkan diri dan masyarakat sambil menjauhi perkara yang dilarang syariat. Kesimpulannya, media sosial boleh menjadi platform yang membawa keberkatan dan pahala sekiranya digunakan dengan niat yang ikhlas dan kaedah yang betul sesuai dengan prinsip Islam. Sekian, terima kasih. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk menonton vlog ini yang memaparkan sedikit sebanyak perjalanan saya dalam menjalankan kajian ini. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan penghargaan kepada penyelia saya, iaitu Dr. Muhammad Sufian bin Mukhtar, yang banyak memberikan bimbingan dan dorongan sepanjang proses kajian ini. Tidak dilupakan juga rakan-rakan seperjuangan saya serta para responden yang sudi meluangkan masa untuk menjawab soal selidik yang diberikan. Sumbangan ini amat saya hargai. Diharapkan hasil kajian ini dapat memberi manfaat dan menjadi rujukan pada masa yang akan datang. Sekian sahaja perkongsian daripada saya ini.